lah kau ni. Oh. Merah apa mak? Kek. Anak kari tu. Kari. Izri, asal ni Izri, bangun Izri. Kek, panggil bantuan Kek. Tolong. Tolong. Man. Asal. Naik. Asal. We friend next time. Asal. Okey, boleh. Izri, bangun Izri. Asal ni Izri, bangun Izri. Asal ni. Oh, tak tahu dah budak ni tiba-tiba pengsan pula. Aduh. Okey. Hello, saudara-saudara. Saya perlukan bantuan ni, ada orang pingsan. Zin, ni kau tegakkan dulu kepala dia. Okey. Kau cek pernafasan dia tau. Cek berapa? Ini. Kek, aku rasa kita kena bagi dia CPR Kek. Mula-mula macam mana Kek start dia? Tak silap kena buat dekat bawah tulang rusuk dia. Oh, rusuk sini? Okay, lepas tu buat apa Kek? Pelukan tangan. Bak kata Cikgu Ika kena macam ni. Ini Yes. Okay. Ini. Pastikan kau tekan dada dia lebih kurang 5 cm macam tu. Okay, baik. Jangan lebih 6 cm lah. Okay. Mampu tak Kek, ni tak jalan ni Kek. Aku rasa kau kena bagi dia mula ke mula. Alamak. Aku tak ready. Baik Kek, aku cuba Kek. Okay, mula aku rasa aku kena tutup hidung dia. Buka mulut. So aku bagi. Kenapa kau balik kat sini? Alhamdulillah Kek, hidup. Tak mati lagi. Alhamdulillah. Okay. Kau ni memang sikit lah. Terima kasih dah selamatkan aku. Dah tak mati ni. Aku tahu kau hidup Kek. Terima kasih.